Sangat menarik. Ini sebenarnya soalan spekulatif dan juga konspirasi ya. Tetapi saya terbaca, bukan baru ni, pagi tadi saya terbaca satu laporan daripada satu website saya baca. Dia menghujahkan bahawa Menteri Besar tidak dapat menangani konflik ini dengan baik. Justru Menteri Besar harus diturunkan. Ada beberapa orang ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan, ada beberapa orang ahli Dewan Undangan Negeri UMNO, dan sekiranya ia bersama dengan Bersatu mempunyai majoriti yang lebih untuk menurunkan Menteri Besar. Jadi saya fikir dengan sejarah UMNO pernah mengambil kesempatan pada tahun 1951 ya, dalam kes di Rembau. Tidak mustahil ada pemimpin-pemimpin politik juga mengambil kesempatan ini ya. Dan akan datang ya, kita tahu bahawa raja-raja Melayu tidak dibenarkan ya bermain politik dan tidak berpihak ya dalam konteks Malaysia moden ya. Tetapi adakah pembesar-pembesar adat itu juga ada ketetapan seperti itu bahawa mereka tidak akan dipengaruhi, tidak boleh menjadi anggota ataupun mana-mana ahli kepada mana-mana parti politik? Jadi itu juga harus perlu dijelaskan. Sebab itu saya katakan dalam konteks Malaysia moden ya, negeri sembilan moden, perlu ada perubahan, reformasi dan juga kodifikasi pada undang-undang adat. Sekiranya tidak dilakukan hari ini, kita akan berdepan dengan masalah yang sama nanti berkali-kali lagi. Ya.